5 kriteria yang sangat penting untuk tuan-puan tengok sebelum tuan-puan memulakan simpanan dengan mana-mana syarikat emas. Tuan-puan, kita tak boleh tengok harga per gram rendah sahaja dalam kita membuat belian emas. Sama juga dengan kita nak tengok calon isteri ataupun calon suami. Contoh satu orang lelaki, dia nak tengok calon isteri dia, tak boleh tengok cantik saja tuan-puan. Kena tengok keturunan juga, kena tengok harta benda dia juga, nak tengok agama dia. Kena tengok secara menyeluruh. Barulah kita boleh buat keputusan yang ni yang terbaik. Begitu juga dengan simpanan emas tuan-puan. Mana syarikat yang terbaik? Tak boleh tengok harga per gram sahaja. Oh, syarikat emas ini sangat murah, maka emas syarikat tersebut paling bagus. Betul tak? Tak betul tuan-puan. Tak boleh tengok harga sahaja. Oh, harga emas rendah, maka dia baik. Tak. Jadi kena tengok 5 kriteria. Pertama tuan-puan, kena tengok harga per gram, rendah atau tak. Jadi tuan-puan, bersama dengan public gold tuan-puan, harga per gram dia lebih rendah RM15 sehingga RM30 untuk 1 gram. Sebab apa? Public gold dia ada kilang sendiri. Segala proses emas tu public gold uruskan sendiri, daripada melebur sehingga membentuk emas-emas fizikal macam ini. Yang kedua tuan-puan, kena tengok daripada segi spread value tuan-puan. Ada harga emas murah tapi nak jual spread value sangat tinggi. Beli contohlah dengan harga RM100,000. Contoh saya letak yang ni 250 gram. Beli harga murah dapat RM100,000. Tapi nak jual tuan-puan, spread value dia dah jatuh 25%. Beli RM100,000, jual spread value 25%, maka dapat RM75,000 sahaja. Jadi bersama dengan public gold tuan-puan, spread value 6 hingga 9% saja. Jadi contoh kalau nilai dia adalah RM100,000 dengan spread value 6%, maka akan dapat RM94,000. Yang ketiga tuan-puan, kena tengok dari segi cawangan. Cawangan yang banyak. Jadi sangat penting kita tengok cawangan yang banyak. Paling kurang satu negeri ada satu branch untuk syarikat tersebut. Yang ketiga tuan-puan, stok tidak ada had. Nak beli berapa banyak? Nak beli item 50 gram, 100 gram, 250 gram. Nak beli yang sekilo pun boleh disediakan bila-bila masa saja. Itu adalah syarikat yang bagus. Dan yang kelima tuan-puan, syarat jual beli tak cerewet. Emas public gold tuan-puan, anda kata kemik, patah dan sebagainya, public gold terima tak? Terima. Kalau tuan-puan hilang resip belian pun, public gold terima? Terima. Jadi tidak ada syarat tuan-puan. Kemik, patah, jadi debu sekalipun tuan-puan, public gold akan terima. Jadi anda kata tuan-puan dah jumpa ke-5 kriteria syarikat tersebut tadi tuan-puan, tuan-puan boleh mulakan dengan syarikat tersebut. Namun kesemua kriteria tu ada bersama dengan public gold. Nampak tak? Harga per gram rendah. Yang kedua, spread dia nipis. Yang ketiga, cawangan yang banyak. Yang keempat, stok tidak ada had. Yang kelima, syarat jual beli tak cerewet. Maka semua kriteria ini ada bersama dengan public gold. Dan untuk mudahkan tuan-puan, tuan-puan mulakan sahaja simpanan emas bersama dengan public gold. Yang nak saya bantu tuan-puan mulakan simpanan emas bersama dengan public gold, boleh DM saya akan bantu guide sebaiknya.